Ah. Uish. Uish. Oh, penatnya ini. Dah pukul apa ni? Dah pukul apa ni? Mana jam? Dah pukul apa ni? Mana? Mana jam apa ke dulu? Oh, ni. Okey, kat lebih ni. Dah nak pukul. Dah nak berbuka. Alamak. Cepat. Mana itu belum? Aduh, aku nak pergi bazar Ramadan ni. Nanti tutup. Dah nak berbuka dah ni. Nampak? Dah nak gelap dah ni, guys. Allah, sekejap. Hari ni hari apa ya? Oh, hari ni hari Jumaat. So, banyak-banyak budak Wira buka apa ni? Buka bazar Ramadan. Buka booth. Tapi sebelum tu, saya nak isi minyak dulu. Lepas tu, beli makanan untuk berbuka, okey? Lepas tu malam lagi terawih. Dah standby ni pakai jubah, kopiah apa semua kan? Relax je. 20 rakaat. Ada Wira guys kat sini. Ada buat kat sini. Sebab puasa-puasa ni susah tau nak jumpa geng Wira. Lagi geng Wira yang modified macam ni kan. Tengok tu. Saya tenggelam. Saya tenggelam. Lawa juga mod dia punya Wira ni modified ke tak tu. Kita jumpa owner dia kat dalam. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Okey. You kenapa? Tu Wira saya kenapa? Oh. Lawa. Biasalah. Okey. Ini nak beli apa Okey, ni ada timun bingai. Ada roti bingai. Coki bingai tak ada coki. Okey, coki bukan coki. Okey, mantap. Okey, berapa bro? Jom Okey, kira. Lawa Wira abang. Biasa je. Wira jumpa tu. Wira jumpa? Oh, okey, tak apa. Apa? Berapa? RM30. RM30? Mahalnya. Tak apa lah. Just lah. Nak modify gitu ni. Nak buat modify ke? Ya, saya bagi RM50 lah. Abang tambahlah sikit aksesori ya. Buruk sangat Terima kasih. Makan kau nak cas mahal kan? Lawa je dah ni. Tak ada ni beradik kan? Sekarang ni kita nak dicari makanan dekat bazar Ramadan. Asal sangkut pulak ni bingai. Sangkut dul. Okey. Sangkut pula. Tak sabarnya nak buka puasa. Nak buka puasa. Let's go. Kita bagi tempat bazar Ramadan punya tapak. Tapi sebelum tu nak ada satu lagi. So kita pergi bazar Ramadan punya tapak. Okey, ada geng Wira. Kita bagi dekat sini dulu. Dengar cerita ada showroom. Betul lah kawan aku cakap. Ada showroom punya Wira dekat market ni. Tengok dalam supermarket ada showroom Shoka. Okey, sini ada Wira warna hijau. Hijau orang kata matcha green tea yang dia punya rock tag dah expired 2022. Tak apa, faham? Tidak mahu bersaing. Okey, ni siapa punya kereta ni? Aku tak boleh nak masuk tu nak beli barang. Tak apalah, kita cuci mata je lah guys sebelum nak apa ni orang kata nak beli barang-barang dekat bazar pada tak. Ini apa sawannya dia lebih kurang dengan Wira aku. Lebih kurang tu. Warna ni nak sama dah, nak sabar dah. Tapi depan bukan Wira SE Okey, mantap. Siapa lah buat showroom kat sini boleh tu, korang boleh datang tu. Saya nak suggestkan kat kawan saya lah. Puasa-puasa tengok Wira kan. Dia lagi Shoka rasa macam nak buka puasa terus. Okay, dah. Kita kembali. Allah. Kita kembali pergi ke bazar Ramadan. Siap. Okey, kita sampai bazar Ramadan. Apa yang kita dekat sini? Tengok. Bestnya. Bazar Ramadan kali ni best. Semua tempat ada kereta yang orang kata Wira, Evo ada. Idi tak, ni apa pasal? Tak, ni apa pasal? Accident ke apa ni? Allahu Akbar, tak tahulah aku. Idi lawa. Sekejap kita review satu-satu sekejap gini, apa ni? Bang, bang
Fear not, Boof. Minta apa bang? Mi fan fela V9 tak kena bayam. Oh. Boleh main fanfare? Okey, kejap lagi saya main. I'll take it. Okey, terima kasih. Idi, gila boleh main fanfare bos-bos tu. Yang ni apa? Bang, ni apa bang? 你等等和完毕，给各位那喷金人。 Lah, tandas ke? Tandas awam. Okey. Jadi saya guna. Hai, macam-macam lah. So, kita akan pergi beli barang dulu. Kita akan pergi beli makanan dulu di kedai yang pertama ni. Tak ada kedai. Ni tak ada kedai. Ni kau jual apa? Oh, tak ada jual apa-apa. Jual badan ke? Jual badan. Puasa-puasa jual badan. Apa nak jadi Okey, jom kita tanya dekat kedai yang pertama ni. Apa yang dia ada jual lah? Okey. Bang. Bukan main. Bonek dia. Macam mana punya cerita ni bonek dia? Macam mana boleh lalu dekat spoiler tu? Ini Wira Evo ke? Wira Evo ke? Bagus lah. Bang. Assalamualaikum bang. Ya, bingkai wa bisalam. Okay, abang jual apa ni bang? Saya jual mutabak baisi, mutabak kencui. Oh, jamu tabak. Uish, itu nak bergaduh ke tu jamu tabak tu? Satu berapa bang? Satu suin ye bang. RM2. Okey lah bang, bagi satu. Saya support orang Melayu kita kan. Lagi yang pemotoran kita kan. Kita sama bang. Minat kata Wira. Mantau liung kau. Okey. Wira abang lawa lah. Ila kau mau tahu lah. Tu biadab ni cakap Wira saya buruk. Banyak Wira bang lawa sangat ke? Yalah bang, terima kasih Lang kau ila pun lawu. Lingai. Mendil tak? Cakap Wira kuruk dulu. Wira sengkek. Tak tahu Wira tikam. Ini apa? Ada auto show kat sini. Ni tak jual apa-apa. Tak nak lah. Saya nak jual, nak beli-beli je. Ni ada jual apa ni macam best je. Ada air. Sekejap kita tengok dia ni. JJK ush. Banyak ni meter dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak relax. Yang ni pun sama. Macam mana boleh lepas spoiler tu? Ni nak komen. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam ya dik, kenapa dik? Jual apa bang? Nasi kecam, nasi goreng, nasi timun, nasi ayam, nasi kampung, nasi itu, nasi ini, nasi itu. Minum? Milo ais, Milo tabu, Milo. Dah macam kemutu Okey, bagi saya air matcha 1 dengan nasi lemak bungkus 1 dengan ayam pecik. Okey. Tahu abang beli kat mana Wira ni? Abang buat dari zero ke? Tak lah, Wira ni saya curi ya. Oh. Bagus. Smart. Okey tak Wira saya bang? Padu lo meletup lo aku suka rice ini desain mantap Ya, lo. terima kasih bang Abang memang baik Abang tak macam gerai yang pertama tadi tu. Tadi dia kutuk saya punya Wira. Dia cakap Wira saya buruk. Bang, dia ingat dia punya Wira merah tu lawa sangat kan? Dia bang selati sikit dik. Betul lah. Terlumba dengan dia bang. Kata dia mesti slow Wira dia lah lambat engine standard lagi saya. Okey, terima kasih bang Nah dek, terima kasih. Ni dah kenapa? Dah macam belesit. Ini abang gerai kedua ni okey sikit, cantik sikit dia punya owner dia sporting sikit, baik sikit. Ni yang pesan ni owner dia baik sikit kan. Ni Cik Louis, aku tak suka lah Wira merah. Pantang lu aku tengok Wira merah ni. Aduh, tadi Wira merah tadi dah cari pasang aku. Ni apa ni bang? Assalamualaikum brother. Welcome main pakai topi. Nama lajak, basikal lajak ke bang? Abang jual apa? Waalaikumsalam, saya jual basikal rajak lah. Abang jual basikal lajak. Bos-bos jual basikal lajak. Mana basikal lajak? Ni bom Malaysia ada. Orang kita ada body candy, whatever tak. Pilih. Okey, body candy bang. Body candy je. Body candy betak kan dia bulat bang. Semua ada dik wilayah. Ni kenapa ni? Sibuk bang dia orang gila bang. Okey abang tak apa, bagi saya body candy satu. Bolehlah saya bagi anak buah saya. Okey, siap. Nama lajak je basikal lajak. Lain macam tu. Macam mana abang bawa naik Wira ni bang? Sila fikirkan secara logika. Fikirkan secara logika Okey, tak apa. Okey, saya fikirkan secara logika. Terima kasih bang. Berapa basikal lajak satu? RM50 saja. RM50. Jadilah murah tu. Body candy bulat RM50. Okey ya. Siap Pak ni. Dah lah, terima kasih lah. Saya tak nak minta pendapat dia untuk tengok Wira saya, sebab saya tengok orang ni pun macam gila jual basikal lajak kat bazar Ramadan. So ini tak ada. Ini kosong. Kita tak boleh tutup. So setan dia kutuk saya macam Wira merah tadi ya. Tak, yang mana jaga toilet tadi hilang lah.
Lagu toilet hilang. Tak ini apa pasal bang? Astaga. Apa cerita ni? Assalamualaikum bro. Apa cerita bro? Bro Akaze. Waalaikumsalam. Kita je Ya. ni nak rebut parking je. No. Berebut parking ke? Banyak lagi parking ni. Yelah sebab atas dekat Ya. macam kemuncah sikit. Jadi podium nombor semua satu nak naik podium. atas ni macam mana ceritanya? Dah cakap macam ni. Kau memang bingai dah. Kata Wira aku ni bingai. Wira tu bingai. Ni pun bingai. Tiga-tiga ni memang bingai. Korang ni puasa-puasa jadi bingai. Ish. Dah lah. Yang ni kenapa ni? Dah lah aku nak main fanfare lah guys. Tadi ada yang fanfare kan. Daripada kita layan 3 ekor bingai. Parking kat tempat ni berebut pula. Oh ni tutup dah. Oh dah nak berbuka kan. Tutup kan. Ya tak apa. Ni buka lagi. Assalamualaikum bang. Buka lagi tak bang? Buka dah Satu benar. kali round berapa bang? Satu kali round 15. RM5. Okey dah. Saya nak naik. Widih, saya nak naik ni. Saya nak naik dia ni. No, tembus. Bang, macam mana ni bang? Aduh, penipu tu. Tak boleh dapat duduk dekat dalam ni dah. Tengok pemandangan, RM5. Okey lah. Saya nak kena naik atas ni. Tak boleh. Penipu tu. Peniaga sekarang penipu tu. Fanfare kau tengok lah peniaga fanfare sekarang. Tak apa abang, terima kasih bang Dah lah buruk kereta warna putih ni. Apa design tak ada. Macam gampang tu. Macam bingai kau tahu tak. Dah lah mahal RM5. Ish, kedai belakang tu buka lah. Jom kita tanya Wira hitam ni. Wira hitam ni okey sikit. Buka ke bang? Buka ke bang? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, jual apa ya? Okey bang. Saya jual burger ketum satu. Burger ikat tepi satu. Burger longkang satu. Abang nak apa? Burger ketum, burger longkang. Baik je, sebat. Power dia Berapa lama dah ke sini? Ya, saya dah lama dah bang kerja sini. Wah, lawa juga gila Kira dia. saya. Kira abang boleh tahan juga Lawa ada cikepi. Sedihnya abang tak habis lagi cikepi. Dengan rock tagnya tamat tempoh Apa ni bang? Menusuk betul kata-kata kau adik. Okey. Maklum lah masa tu dah tua kan. Sorry bang. Okey bang, nanti kita lumba bang Okey, kita set Okey nak bang, burger ketum satu, burger longkang satu. RM20. Okey baik tu bang. Terima kasih bang. Makan selamat buka bang. Hati raya minta maaf bang Okey bang, saya pun dah habis waktu kerja ni. Okey mantap adik, terima kasih. Nanti jumpa weh. Gila apa bingai tu. Aku datang nak beli burger. Masalahnya tu kedai siapa? Itu kedai siapa aku tak tahu tu. Dia beli burger lo hilang. No. Abang tu merajuk. Berada tadi tu merajuk. Aku cakap kereta dia buruk, otak dia mati. Aku rasa dia merajuk lah. No. Semua kat sini hilang. Ui, korang awal sangat hilang. Semua dah konten puasa nak konten puasa Tak apa. Aku nak balik dulu. Aku nak makan. Aku dah lapar, dah buka puasa, dah azan dah tu. Yeay, kat syokat. Allah Akbar. Okey. Kita dah sampai di rumah. Apa pun kita nak sudah azan tu. Sabar sekejap. Bagi aku masuk rumah lu. Dia nak azan tu. Okey. Dah sampai. Oh. Yeay, makan. Nyam.